Walaupun item 10 gram gold bar emas nampak kecil, tapi percayalah tuan-puan, nilai 10 gram sekarang harganya sekitar RM4,500. Jika tuan-puan yang bergaji RM4,000 sebulan, maka 10 gram emas ini boleh tuan-puan jadikan sebagai dana kecemasan 1 bulan gaji. Dan kalau tuan-puan nak ada dana kecemasan 3 bulan gaji, maka adakan 3 keping 10 gram emas. Bermaksud tuan-puan dah ada sekitar 30 gram emas. Kenapa ada guru kewangan sarankan menabung dalam bentuk emas untuk dana kecemasan 3 bulan gaji? Sebab ni tuan-puan, emas adalah salah satu aset yang boleh merawat sikap boros berbelanja. Kalau kita tengok daripada data yang dikeluarkan oleh bank negara, lebih 50% rakyat kita tiada simpanan walau RM1,000. Ia adalah amat membimbangkan kepada kita. Jika tuan-puan termasuk dalam kalangan mereka yang susah untuk menabung duit, maka antara ubat dan perawatnya, tuan-puan kena menabung duit dalam bentuk emas begini. Kaedah yang paling mudah, paling murah dan patut syariah menabung emas bersama syarikat Public Gold adalah tuan-puan menabung dengan kaedah akaun emas Gap Public Gold. Kaedah akaun emas Gap Public Gold ini, tuan-puan boleh menabung serendah 1 gram 1 bulan, dan apabila tuan-puan menabung 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, setahun tak boleh berlanjut pas simpan emas. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Minimum tuan-puan dah ada sekitar 12 gram. Tapi percayalah, ramai yang penyimpan emas yang saya bimbing, mereka akan melebihi jumlah gram yang sepatutnya mereka simpan. Sebab mereka apabila melihat emas, mereka suka kumpul emas itu lagi dan lagi. Dalam sebab kita ketagih menabung emas, dalam masa sama ia merupakan sikap kita mengumpul harta dalam bentuk nilai emas. Jadi kepada tuan-tuan di luar sana, kalau masih lagi ada cabaran ataupun ujian nak adakan simpanan tabungan dana kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji, maka boleh ambil saranan guru saya, tuan-puan alihkan 10% daripada pendapatan tuan-puan pada tabungan emas. Percayalah, tuan-puan akan melihat satu keajaiban yang berlaku apabila tuan-puan konsisten menabung duit dalam bentuk emas begini.